Hai, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Ami nak bawakan satu resipi yang istimewa, iaitu udang masak cili berempah yang sedap. Resipinya sangat mudah. Bahan-bahan pun sangat mudah didapati, tapi rasanya sangat sedap hingga menjilat jari. Resipi yang saya buat ni menggunakan udang yang agak besar. Saya gunakan 4 ekor sahaja udang. Kalau perempuan nak gunakan udang yang sederhana besar atau kecil sikit pun boleh sahaja, cara yang sama. Sedap dia sama sahajalah, tapi ikut resipi ni. Mula-mula macam biasa, udang kita bersihkan, potong kaki dia. Kita keluarkan isi kepala dia tu, kita kena potong ya. Udang ni besar, jadi potong belah kepala tu, kita keluarkan isi dalam kepala dia tu, kepala udang. Macam ni. Lepas tu kita potong bahagian belakang dan keluarkan urat dia. Lepas tu cuci bersih. Sekarang kita letakkan sedikit kunyit, serbuk kunyit sedikit, lepas tu sedikit garam, lepas tu kita gaul-gaulkan sebentar sebab kita akan goreng udang ni dahulu. Udang perlu goreng sebab kita nak kulit dia tu masak dan isi dia pun separuh masak, barulah udang ni akan lebih wangi. Panaskan minyak, biar minyak panas dahulu. Kemudian kita masukkan udang yang kita dah perap tadi dengan garam dan kunyit. Lepas tu kita balik-balikkanlah sekejap agar dia masak dua-dua side. Nampak dia dah kemerah-merahan macam ni. Wangi dia jangan cakap lah kan. Udang bila kita goreng memang dia sangat wangi. Barulah sedap kita masak. Kalau kita letak macam tu je, rasa dia kurang sikit. Bila dah wangi macam ni, bolehlah kita toastkan sebentar. Okey, sekarang dalam minyak yang sama kita masukkan 1 biji bawang besar yang kita dah iris halus, dan juga kita masukkan 6 ulas bawang putih serta sedikit 2 cm halia lah. Kita dah tumbuk-tumbuk kasar macam ni. Kita masukkan sekali dan kita tumis. Wangi dah. Jadikan dia agak kekuningan lah ya. Sementara tu kita boleh masukkan daun kari sedikit dan kita tumis lagi. Juga jangan lupa masukkan sedikit biji sawi. Kita dah cuci bersih tadi dalam 1 sudu teh dah cukup. Kita tumis sekali lah dengan semua bahan-bahan ni. Bila agak kekuningan, sekarang bolehlah kita masukkan cili kisar kering. Cili kisar ni saya masukkan dalam setengah cawan lah. Kalau perempuan nak lebih pedas, boleh lebihkan lah ya. Gaul rata sampai dia pecah minyak. Bila dah pecah minyak, bolehlah kita masukkan sedikit serbuk kunyit dalam 1 sudu teh, rempah daging 1 sudu teh dan setengah sudu teh rempah kari ikan. Semua bahan-bahan ni kita masak sampai dia agak wangi, kemudian kita tambahkan sedikit air dan kita masak lagi. Pastikan rempah ni masak betul-betul ya. Kemudian bolehlah kita masukkan sedikit garam. Garam tak perlu banyak, nanti kita boleh rasa kemudian lah Kita masak lagi sampai dia betul-betul rempah ni sebati dan masak. Dan sekarang kita boleh masukkan udang yang telah kita goreng tadi. Kita goreng separuh ya, tak masak betul-betul sangat tadi. Jadi sekarang kita boleh masak lagi lah dengan rempah ratus ni. Kita gaulkan dan kita boleh balik-balikkan dia sampai kita dah pasti yang udang kita dah masak betul-betul. Sekarang kita boleh tambahkan daun kari lagi untuk tambahkan lagi aroma pada masakan kita ini. Dan balik-balikkanlah udang kita ni ya, sampai ia masak. Bila dah masak nanti, bolehlah kita sementara tengah masak ni, bolehlah kita rasa kuah dia tu, garam dia cukup ke tidak
Boleh tambahkan jika rasa, ikutlah selera masing-masing kan. Ada mungkin yang suka yang manis sedikit, boleh tambahkan gula kalau suka. Saya tak letak gula lah ya. Saya tak suka yang manis-manis sangat. Jadi kita gaul balik-balikkan dia dan rasalah. Ikut cita rasa masing-masing. Dah hampir siap udang masak masala ikut dapur Ami ini. Kita boleh tambahkan daun ketumbar sedikit untuk rasa yang lebih wangi. Puan-puan perlu cuba resipi yang sangat sedap, ringkas dan mudah dari dapur Ami. Resipi yang sangat sesuai makan dengan nasi putih yang panas-panas ataupun dengan nasi minyak. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.